Assalamualaikum dan selamat datang ke tutorial pembukaan akaun korporat. Dalam video ini, saya akan membimbing anda secara komprehensif tentang cara membuka akaun saham untuk entiti korporat. Proses ini mungkin lebih kompleks berbanding akaun individu, tetapi dengan panduan yang tepat, anda akan dapat melengkapkannya dengan lancar. Mari kita mula. Apa yang akan dibincangkan? Pertama, pengenalan akaun korporat. Kedua, dokumen yang diperlukan. Ketiga, borang utama. Keempat, board resolution. Dan kelima, penyusunan dan penyerahan. Entiti korporat yang boleh membuka akaun adalah seperti berikut: syarikat berdaftar, badan korporat kerajaan, koperasi, pemegang amanah, persatuan berdaftar, dan badan berkanun. Kelebihan utama akaun korporat adalah pemisahan aset peribadi dan perniagaan, pengurusan pelaburan yang lebih efisien, kemudahan dagangan yang lebih besar, serta struktur yuran yang lebih kompetitif. Keperluan asas untuk membuka akaun korporat adalah syarikat mesti berdaftar dengan SSM, mempunyai board resolution untuk membuka akaun CDS dan akaun dagangan, serta dokumen yang lengkap dan terkini. Ada dua tips untuk mempercepatkan proses pembukaan akaun. Pertama, libatkan setiausaha syarikat anda. Kongsi video ini dengan setiausaha syarikat anda. Mereka tahu dokumen yang perlu disediakan. Mereka boleh membantu menyediakan board resolution dan juga memastikan semua dokumen lengkap. Tips kedua adalah mendapatkan borang dan panduan terkini. Tuan-puan boleh memuat turun borang digital dengan menghubungi saya, Firdaus Majid, untuk mendapatkan pautan. Guideline akan disediakan dan gunakan borang versi terbaru. Borang-borang utama yang perlu diisi adalah Trading Account Application Form untuk korporat, W8 Band E-Form, CDS Account Form, dan Board Resolution. 2 set untuk setiap jenis akaun. Dokumen syarikat yang perlu disediakan, dan tuan-puan boleh dapatkan dokumen ini di website SSM, ialah Form 9 Notice of Registration, Form 24 Return of Allotment of Shares, Form 49 Change in Director, Form 13 Notice of Registration of New Name, Form 44 Change of Registered Address, dan Form Section 68 Annual Return. Dokumen tambahan yang diperlukan ialah penyata keuangan 2 tahun terkini, salinan kad pengenalan pengarah dan pemegang saham utama, penyata bank 3 bulan terkini, dan nombor pengenalan pembayar cukai. Cara mengisi borang. Ini adalah sampel Corporate Trading Account Application Form yang telah diisi. Perkara pertama yang tuan-puan perlu isi adalah investor particular. Tuan-puan isi seperti mana yang tuan-puan nampak di skrin tuan-puan. Dan yang penting di sini adalah bahagian correspondence address. Jika alamat surat menyurat tuan-puan berbeza dengan alamat yang ada di dokumen pendaftaran. Bahagian seterusnya, business particular, investment and financial standing. Nyatakan nature of business tuan-puan, berapa tahun tuan-puan telah beroperasi, authorized capital, paid up capital, shareholder fund, dan juga latest profit and loss. Isi juga type of organisation, source of fund, source of wealth, investment objective, dan risk tolerance. Seterusnya, isi bank particular dengan mengisi nama bank dan juga account number. Bahagian seterusnya adalah investor disclosure.
Adakah tuan-puan mempunyai hubungan dengan mana-mana staf, director atau pemegang lesen di Apex Security? Tandakan yes jika ada dan tandakan no jika tidak. Seterusnya, adakah tuan-puan mempunyai related person yang mempunyai account di Apex Security? Related person ialah corporation and the corporation related corporation and associated corporation. Yes jika ada, tick no jika tiada. Seterusnya, adakah pemohon pernah berdagang dalam komoditi atau futures? Yes jika ada, beri nama broker. No jika tiada. Seterusnya, adakah pemohon merupakan political exposed person? PEP. Tick jika no, manakala jika yes tick di sini dan berikan nama serta hubungan. Bahagian seterusnya adalah domestic ringgit borrowing. Tick di sini jika tuan-puan adalah resident of Malaysia dan jika syarikat tuan-puan mempunyai hutang ataupun pinjaman dalam bentuk ringgit Malaysia, tick di sini. Bahagian seterusnya adalah fakta dan CRS self-certification. Jika syarikat merupakan Malaysia tax resident, tandakan X di sini dan nyatakan country of tax resident serta tax identification number. Jika tidak mempunyai tax identification number, letakkan sebab-sebab seperti yang dinyatakan. Reason A, negara tidak mengeluarkan nombor TIN kepada rakyatnya. Reason B, tiada tax obligation. Reason C, nombor TIN tidak diperlukan. Seterusnya, disclosure under CRS requirement. Tandakan yes jika syarikat mempunyai pegangan saham majoriti dalam syarikat lain. Seterusnya, tandakan X jika syarikat bukan Fakta Registered Foreign Financial Institution, NFFI. Seterusnya, untuk form of disclosure by client, tick di for us as principal. Dan bahagian terakhir adalah declaration dan agreement by applicant. Tuan-puan tanda X pada perkara 9 dan tuan-puan print dan tuan-puan initial di sini. Dan pada muka surat seterusnya, tuan-puan perlu sign dan chop. Jadi itu adalah apa yang perlu diisi untuk borang trading account application untuk korporat. Borang seterusnya adalah borang W8 Band E. Pertama, isikan nama syarikat tuan-puan. Masukkan country of incorporation. Selepas itu, tuan-puan perlu print. Bahagian yang lain ni tuan-puan tak perlu isi. Tuan-puan hanya perlu print dan tuan-puan sign di sini. Sign here. Dan borang terakhir adalah borang CDS account. Tandakan X pada application for opening of account. Tandakan X juga pada kerakyatan Malaysian. Masukkan nombor syarikat, nama syarikat, alamat syarikat seperti di business registration document, alamat surat menyurat jika alamat berdaftar berbeza, nombor telefon office, nama bank, nombor account bank, alamat email, nombor handphone. Seterusnya, tuan-puan print keluar dan sign serta chop di kawasan ini. Seterusnya, kita lihat pula draft copy board resolution yang perlu ditaipkan bersama dengan company letterhead. Tuan-puan copy semua yang ada di sini dan isilah di mana yang perlu. Contohnya pada bahagian date dan bahagian
authorized signatory, dan make sure certified true copy. Ini adalah sampel board resolution untuk pembukaan akaun. Resolution ini perlu di-type bersama dengan applicant letterhead. Tuan-puan copy semua yang ada dan tuan-puan remove bahagian yang highlighted hijau dan juga highlighted kuning. Kerana highlighted hijau ini adalah untuk yang ingin membuka margin account dan bahagian kuning adalah untuk membuka futures account. Jadi tuan-puan copy dan tuan-puan isi detail yang perlu diisi dan tuan-puan print dapatkan certified true copy. Dan ini merupakan checklist untuk corporate account. Ia sama seperti yang saya bincangkan di awal pembentangan ini. Pastikan semua borang yang diisi lengkap beserta tanda tangan dan cop syarikat. Semua bahagian yang wajib diisi mestilah dilengkapkan dan pastikan tiada kesilapan ejaan atau maklumat yang tidak konsisten. Seterusnya adalah proses penyusunan dokumen. Susun dokumen mengikut jenis dokumen, buat 3 hingga 4 set lengkap, label setiap set dengan jelas dan gunakan klip atau folder. Pengesahan dokumen boleh dibuat melalui setiausaha syarikat, komisioner sumpah dan notari awam. Pengecualian terhadap pengesahan dokumen seperti kad pengenalan dan penyata bank. Dokumen boleh diserahkan di alamat nombor 2 Jalan Limau Madu 4/4K Seksyen 4 Shah Alam. Tuan-puan boleh menggunakan kurier atau pos berdaftar untuk menghantar dokumen. Tempoh pemprosesan untuk semakan awal mengambil masa 1 hingga 2 hari. Pemprosesan penuh 5 hingga 7 hari bekerja dan pengaktifan akaun 1 hingga 2 hari selepas kelulusan. Antara tindakan susulan yang akan diambil, saya akan menghubungi tuan-puan jika ada apa-apa kekurangan. Tuan-puan hanya perlu menunggu kelulusan dan mendapat nombor akaun CDS. Setelah itu, tuan-puan perlu membuat pengaktifan perkhidmatan dalam talian. Tips untuk mempercepatkan proses. Gunakan senarai semak untuk semua dokumen. Buat pengesahan awal untuk semua dokumen. Buat salinan digital sebagai backup dan beri perhatian pada board resolution. Pastikan ia lengkap. Secara ringkasannya, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menyediakan dokumen. Kedua, isi borang dengan teliti. Ketiga, pastikan board resolution lengkap. Keempat, semak dan susun semua dokumen. Dan kelima, hantar dan tunggu kelulusan dan pengaktifan. Tahniah, anda kini memahami proses lengkap pembukaan akaun korporat. Walaupun prosesnya lebih rumit berbanding akaun individu, dengan persiapan yang teliti, ia boleh dilakukan dengan lancar. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya, Firdaus, di 013-422-9155. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami untuk lebih banyak tutorial berkaitan pelaburan. Semoga perniagaan dan pelaburan anda berjaya.